Suami dah tak batuk-batuk malam lagi. Tidur kami berdua pun lebih nyenyak sekarang. Ha, betul. Itulah kesannya bila seorang tu merukuk. Dan batuk-batuk tu kalau dibiarkan, tak pergi jumpa doktor, sedap-sedap jadi makin teruk. Dan kalau katakan Tommy akak dah berhenti, Alhamdulillah, bagus. Semoga dia boleh berhenti sampai bila-bila. Kadang ada orang dia hisap lama pun, dia okey lagi badan dia. Kadang ada orang dia baru hisap, dah macam-macam penyakit datang. Kadang masuk hospital, kan. So kita tak nak benda-benda ni jadi. Jadi kepada korang yang tak tahu apa isi kat dalam ibu ni, di kat dalam ibu ni saya bagi tahu cara nak hadap withdrawal symptom. Itu paling penting sekali. Sebab withdrawal symptom ni yang buat kebanyakan orang fail. Demam lah, sakit kepala lah, sawan, macam-macam lah. Itu semua saya dah pernah hadap. Jadi saya bukukan semua dekat dalam ebook ni. Selain daripada withdrawal symptom, ada lagi lah benda-benda lain saya bagi tahu dekat dalam ebook ni. Dan saya siapkan video. Ada 12 video, korang boleh access anytime. And then boleh terus apply saja. Paling best untuk yang low motivation, boleh contact saya terus. Korang tekan link bawah ni ataupun korang pergi dekat bio saya je.